Assalamualaikum dan selamat datang kepada mereka yang baru sampai ke channel kecil ni. Terima kasih banyak-banyak sudi klik video ni, dan kepada mereka yang telah lama support channel ni, terima kasih dan selamat datang kembali. So hari ni masih lagi kita bercerita tentang beberapa barang yang saya beli untuk persiapan kelahiran nanti. Harapnya kalau ada mami-mami yang tengok video ni, kalau ada apa-apa yang rasanya boleh bagi cadangan dan sebagainya, bolehlah tinggalkan komen di kolom komentar. So hari ni saya nak tunjuk 3 barang yang saya beli sebagai persiapan. Yang pertama adalah sebab saya berhasrat untuk breastfeed, tapi tak tahulah kan, rezeki masing-masing harapnya adalah rezeki tu. So saya beli nipple cream daripada Medela. Katanya nipple cream yang Medela ni katanya bagus, tapi saya tak berani beli yang besar, saya beli yang kecil je. Sebabnya kita tak tahu kesesuaian kita dengan krim ni lah. Okay. Katanya krim ni tak perlu, kalau kita dah sapu krim ni dekat kita, tak perlu basuh bila baby nak menyusu. So saya beli yang kecil je. Lepas tu saya beli nursing pad. Yang ini saya beli daripada Autumn, sebab saya rasa kalau saya tak perlu beli yang mahal-mahal, sebab benda ni pun disposable item. Kita tengok dalam dia macam mana. Maksudnya beli pakai buang. Saya rasa saya tak prefer lah beli yang apa, yang reusable tu, yang nak kena basuh, lepas tu nak kena jemur, nak kena keringkan dan sebagainya. Saya rasa dia beli yang disposable je. Ini Autumn ni murah lah, bolehlah dikategorikan murah. Okay. Kita tengok macam mana ketatnya. Oh, okay. So dia pack pula saya kecil-kecil macam ni, satu-satu dekat dalam ni. Saya tak tahu lah satu-satu ke berdua-berdua. Saya rasa satu-satu dia pack dalam ni. Maksudnya hygiene lah. Bila kita dah buka kotak ni, dia tak terdedah kepada kotoran. So ini nursing pad. Dan ini adalah nursing pillow. Nursing pillow ni kalau kita tengok dia ada banyak kegunaan lah, untuk mami dan juga untuk baby. So, kita buka. Saya pilih gambar bear. Gambar bear kan kak? Gambar bear. Sebenarnya saya beli ni dekat anakku. Dia ada satu jenis lagi yang lebih tebal, tapi yang lebih tebal tu biasalah kalau yang namanya tebal tu dia agak pricey lah, 100 lebih saya rasa. Saya beli yang murah-murah je lah, sebab benda ni pun tak pakai lama saya rasa. So kalau tiba-tiba nanti tak sesuai, barulah kita beli yang lain. So yang ini murah lah, dalam kategori yang boleh, maksudnya taklah terlalu mahal, dan kita nak spend pun taklah ralat sangat kan. Jadi yang ini kalau ikutkan, kalau untuk mami kita letak di belakang. Tak sure, tunjuk. Kita letak macam ni dekat kerusi. Dekat kerusi kan? Ya. Macam ni untuk kita menyandar lah, untuk support kita. Yelah, kalau dah besar kan rasa macam susah sikit. Kita nak duduk rasa tak selesa, tu untuk support kita selesa. Okay, seterusnya kita boleh juga bila baby dah lahir nanti, bila menyusu tu. Ni saya tak buka lah sebab saya belum pakai kan. Boleh buka ke? Tak payahlah. Okay. Kita boleh je masukkan badan kita macam ni dekat antara dua ni, sebab dia macam bentuk C. Dan baby tu akan duduk atas ni lah untuk support kita masa menyusu nanti. Jadi tak adalah berat sangat kita pegang baby tu, sebab ada benda yang support kat bawah dia. Dan benda ni juga boleh digunakan untuk baby tu sendiri. Okay, kita boleh bila baby nak belajar duduk nanti, kita boleh letak baby dekat celah-celah ni, so dia menyandar dekat belakang ni. Ataupun satu lagi, kita boleh baringkan baby tu ini sebagai bantal untuk kepala dia, dan dia akan duduk di celah-celah ni lah. Tapi untuk baby yang baru tu rasa tak sesuai sangat, sebab bantal ni agak tebal, so kepala dia tu akan tinggi nanti. So rasanya itu je lah untuk hari ni. Nanti kalau
berkesempatan pada minggu hadapan kita upload lagi video-video lain. Terima kasih semua kerana sudi menonton dan jangan lupa komen, subscribe, like dan share, dan jangan lupa ikuti untuk hari-hari ke depannya. Terima kasih.